everyone, jom ikut saya eksplor alan panjang Padang Bukit Tinggi selama 5 hari 4 malam. Trip kali ini memang lengkap tau. Korang boleh layan view alam yang cantik, rasa budaya Minangkabau, coba makanan lokal, dan buat macam-macam aktiviti menarik sepanjang perjalanan. Kita mulakan pada hari pertama. Bila korang sampai JKT Minangkabau International Airport, kita akan sambut korang dengan welcome suara songket khas Minangkabau sebagai cenderamata untuk korang bawa balik. Lepas tu, kita terus gerak ke alan panjang melalui Siti Laut. Kalau flight awal, korang boleh singgah sekejap kan masjid unik berbentuk kapal. Namanya Masjid Al Fauzan. Bila dah sampai di alan panjang, singgah ke Tea Garden alan panjang. Di sini, korang boleh eksplor kebun teh dengan naik ATV. Memang best, sebab boleh pusing-pusing sambil rasa udara sejuk dan tengok view hijau depan mata. Lepas puas jalan, kita makan malam kat lokal restoran. Lepas tu, check-in hotel. Hari kedua, kita start eksplor alan panjang dengan lebih puas. Destinasi pertama kita ialah Tasik Kembar, iaitu Tasik di atas dan Tasik di bawah. Kat sini, korang boleh cuba naik jeep untuk eksplor kawasan Tasik. Lagi best, korang boleh buat video dan ambil gambar cantik dari atas dengan drone. Lepas tu, kita lunch kat Solok Rajo Coffee. View kat sini memang cantik sebab terus menghadap ke danau di atas. Kemudian, kita pergi ke Cambai Hill. Kat sini, banyak aktiviti menarik yang korang boleh try macam rainbow slide, biang lalat, chair swing, dan macam-macam lagi. Lepas tu, kita singgah ke Strawberry Farm. Korang boleh petik strawberry fresh terus dari kebun. Kalau bernasib baik, datang hari Sabtu atau hari Ahad, malam tu kita akan dinner kat Swastamina Cafe sambil tengok kultural show dengan view tepi tasik. Hari ketiga, lepas breakfast dan check out hotel, kita akan gerak menuju Bukit Tinggi. Dalam perjalanan, kita singgah dulu kat Tasik Singgara untuk layan suasana Tasik yang tenang. Lepas tu, kita lunch kat lokal restoran. Kemudian, korang boleh shopping kain tenunan dan sulaman Minangkabau yang cantik. Jangan lupa, cuba makanan tradisional iaitu bika telaga atau orang biasa panggil lempeng Nelaka. Bila dah sampai Bukit Tinggi, kita akan singgah kat ikon Bandani, iaitu Jam Gadang. Lepas tu, korang boleh shopping oleh-oleh kat pasar atas, makan malam, dan check-in hotel. Hari keempat, kita eksplor lebih banyak tentang budaya Minangkabau. Kita mulakan dengan Taman Panorama Baru. Kat sini, korang boleh tengok view lautan awan dan pemandangan gunung yang memang cantik. Lepas tu, kita menuju ke Batu Sangkar untuk singgah kat Kiniko Home Industry, tempat penghasilan kopi tradisional Minangkabau. Kemudian, kita lunch dan terus ke Istana Bahasa Pagaruyang. Kat sini, korang boleh cuba pakaian adat Minangkabau. Memang rasa macam jadi raja atau ratu sehari tau. Sebelum sampai Padang, kita singgah dulu ke Desa Pariangan, kampung tradisional yang terkenal dengan suasana cantik dan unik. Lepas tu, kita terus ke Padang untuk makan malam dan check-in hotel. Hari kelima atau hari terakhir, jangan ingat terus balik airport je tau. Kalau flight korang waktu petang, kita masih sempat jalan-jalan dulu. Kita akan singgah ke Pantai Air Manis untuk tengok batu malin kundang legenda terkenal dari Minangkabau. Lepas tu,